Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dayung sampan tiba ke Kuala, singgah berhenti membeli kari. Sebelum madah bicara bermula, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Aisyah Zara binti Ahmad Syuradi, berumur 12 tahun, anak didikan SK Putrajaya Presin 17-1 dengan kod WBA 2014. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai buku yang bukan saja menarik tetapi dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Berjudul Lagi-Lagi Sekolah. Buku setebal 132 muka surat ini merupakan hasil karya penulis berbakat Alia Umaira dan diterbitkan oleh Chapter 96. Alia Umaira berjaya menangkap dengan suka duka kehidupan dan dilema menjadi seorang pelajar yang juga seorang anak guru di sekolah tersebut. Watak utama dalam cerita ini iaitu Alia, nama yang sama seperti penulisnya. Watak Alia sangat menonjol bersama ibunya Puan Hazimah yang juga merupakan guru di sekolah Alia. Dari kacamata Alia, ibunya seorang yang lebih mengutamakan tugas daripada menyayangi sebagai seorang ibu. Terkadang menjadi semakin hebat apabila dirinya yang dikenali sebagai anak guru perlu sentiasa mendapat A dalam semua mata pelajaran ekoran ibunya seorang guru. Selain itu, segala hukuman pun Alia akan tetap terima sekiranya melakukan kesalahan. Pernah Alia didenda oleh Cikgu Hazimah kerana lambat masuk ke kelas selepas pergi ke tandas. Hal ini menyebabkan Alia merasakan tidak ada keistimewaan pun menjadi anak seorang guru. Namun, sebagai anak yang taat dan patuh, Alia tahu besar tanggungjawabnya terhadap ibu bapa. Juga sebagai murid yang perlu menunjukkan contoh yang terbaik di sekolahnya. Alia juga perlu mencari kekuatan mengatasi segala kata-kata berniat jahat yang mahu menjatuhkan hanya kerana dia seorang anak guru dalam mencapai kejayaan. Puan Hazimah pula ialah ibu terbaik di dunia. Tindakan beliau untuk berlaku adil kepada setiap murid termasuk Alia, yang pasti tiada apa-apa keistimewaan untuk anaknya itu walaupun dia sangat menyayangi Alia. Selain itu, watak Irma digarap dengan baik sebagai kawan baik dan pendengar setia, juga sumber kekuatan dalam saat-saat Alia menghadapi cabaran sebagai seorang anak guru di sekolah tersebut. Pengajaran yang boleh kita peroleh daripada cerita ini ialah: pertama, membaca dan pendengar di luar sana tiada istimewanya menjadi seorang anak guru. Namun, perlu kita ingat, ibu kita di rumah itu juga adalah guru pertama di dalam hati kita. Di rumah, dia adalah ibu. Di sekolah, dia tetap guru yang mulia, sentiasa memenuhi tanggungjawab kepada murid, agama, bangsa dan negara. Buku ini membuatkan saya sedar bahawa tiada siapa yang terlepas daripada tanggungjawab, walau apapun kedudukan atau siapa kita. Ia yang dipanggil keadilan. Jika buat salah, anda wajar menerima hukuman. Akhir sekali, saya belajar untuk terima cabaran dan berubah menjadi lebih baik. Seperti Alia, dia tidak terus mengalah dan dia akan mencari jalan menyelesaikan masalah dan tekanan yang dihadapi dengan cara yang hebat dan berhemah. Dan yang pasti, tiada jalan mudah untuk berjaya dalam hidup. Setiap pengalaman pasti ada pengajaran. Setiap pengajaran mengajar kita erti kehidupan. Semoga buku ini memberi manfaat kepada pembacanya. Sekian, terima kasih.